setelah sekian lama kan. YouTube dah diam-diam kan. Itu saya dah buat video. Tapi saya buat 3 sesi dia. Itu sebab biasalah kita ada satu part yang tak boleh nak masukkan dalam YouTube. Tapi saya adalah satu-satu video yang macam ada part video yang macam saya tak masuk sikit kan. Tapi kalau yang mana nak masukkan juga dalam YouTube tu, saya orang pun suka. Itulah. Sebab hang kena ada random. Bila tak ada random payah. Tengok weh. Oh, ni dah panjang. Yang tadi ada orang kecaf tadi 20 komen. Kenapa Azizi makan berdiri? Jangan korang lah net. Agak bawa rezeki ya nak. Aku pun beli. Assalamualaikum tu dia. Hari ni kami berada dekat Tanah Liat. Ni adalah kali ni kita main dekat Tanah Liat punya tempat. Mana tempat? Jauh jalan ni. So semua tempat yang dia kata, semua tempat ni semua Tanah Liat dia kata. Ya. Orang kata apa kebanggaan gini Vietnam lah kata buat Tanah Liat lah kata tu dia comel lah kata Kevin. Kevin dia selalu aja masuk video. Selamat datang semua orang sudah sampai tempat namanya Lorong Tanah di Dalat. Di Dalat. Oh. Jom kita tengok. Ini ikan. Semangat sikit. Semangat. Saya tak semangat kata. Tu dia ikan. Mana? Ada ular besar lah. Itu ular besar. Ular. Malaysia nya pisang kecil ni pisang besar. Yeah. Wait a minute. Who are you? Ada ular. Ular kan. Takutnya gajah tu kenapa macam tu? Kenapa gajah tu memanjang? Sini. Tu gajah laut. Kenapa gajah tu memanjang? Gajah laut. Ular tu kenapa lawan yang kata tu? Tentu kenapa lagi besar dari ular? Ada tengok. Hello. Sam. Suka pula. Malah tadi dia berdiri dekat video tu. Dekat je. Aku dekat. Bagus lah. Mana yang random tu ambil je. Editor siapa dia weh? Aku. Editor? Editor aku. Boleh buat. Yeah boy. Kita audience lah. Hampa jadi orang yang akan masuk dalam konten aku sahaja. Kalau ikut bukan lah. Dekat. Dekat tengok tu nak dekat. Kat tempat Syamil tu mau. Pak Syamil tu. Oh. Boleh ni. Itu di atas ambil gambar. Ini itu saja. Ya. Di atas lah tanggal gambar. Ada siapa nak sewa baju tu lah. Kami lagi selesai baju ni. Kalau nak boleh ni guna untuk ambil gambar semua tempat di sini. Bab, ya sini. Comel lah kata. Mari sini. Sini tengok ni. Aeroplane. Okey. Okey, ini adalah yang benderanya dia bagi kita tengok. Okey, ini tempat tiket tadi. Kita baru masuk sini sampai sini saja. Ini yang tempat itu flight, motorbike semua. Sebab hang kena ada random. Bila tak ada random payah. Tak ada item macam tadi hitam tu. Hang buat je. Oh dia. Besarnya gong tu.
penduduk Vietnam ni. Apa dia cerita pasal apa? Yang apa yang sini? Dia pasal percintaan. Lepas tu dia bercinta dengan si lelaki ni, nama dia Ho Leong. Bercinta dengan nama perempuan Biong. Lepas tu dia pun berjumpa dekat Tasik tu, nampak tu? Tengok, tunjuk sana kamera. Nampak tu. Lepas tu dia pun bercinta, dia pun buat rumah dekat sini, apa semua guna tanah liat. Cuma tanah liat dia pun tu rare sikit. Dia pun ada campur besi dengan benda-benda lain lagi supaya dia jadi keras. Macam jalan karak. So macam tu lah cinta saya pada awak. Gimana ni? Situ ah. 2000 kah? Awak sampai kamu. Ganja. Weh, first time baru aku tengok weh. Sumpah. Oh, ni dah ganja ni. Apa yang hang expect kata yang ni ganja? Expect Bau, apa? bau, bau. Dia tak bukan. सुनिस् न मेरो कुरा चस्मा निकाल्ने फेरि Saya mau aiskrim. Saya mau aiskrim. Aiskrim. Dia tengok kapibara pula dah. Oh, 1 minute. Mokuk. Mokuk. One foot. Timer. Kabukia. Malaysia. Sebab dia cukup cepat. Ada dah, buka. Kita try aiskrim Vietnam. Ni aiskrim apa? Milo tak ada gula tu. Milo kosong. Ais kepal dah yang kita risap habis dah. Hey, what's up guys? Hari ni kita nak tunjuk cara-cara makan aiskrim. Mula-mula kena ada aiskrim. What? Makan. Yang tadi ada orang kecaf tadi 20 komen. Kenapa Azizi makan berdiri? Kenapa Azizi makan berdiri? Habis. Dah jadi ada haters lah. Bagus lah weh view ni. Ni kecam biak. Oh my god. Geng lelaki ni. Geng korang lah lanet. Bahaya. Kata-katanya setiap orang yang satu jangan jadi sepertinya. Kalau tak mampus. Masuk ni bar and tender. Sebab pokok-pokok tu dia tak cacat. Bawa kawan, bawa kawan. Buat kenal. Nama. Jadi plan.
Kita pusing kampung lah, Bo. Bo, kita pusing kampung. Oh, syah. Kalau. Oh, dia bagi pilih. Naik. Dia bagi depan dia dulu. Kita duduk belakang, Bo. Tanya apa mic tak ada pun. Kata-katanya? Kata-kata ni kita jangan tengok pada luaran, kita tengok juga dalam. Beli. Lain suasana kata kan. Eri. Okey, semua orang udah. Weh, ada kata-kata Ron? Kata-kata untuk hari ni apa dia tu? Betul hari ni. Tengoklah air yang coklat. Bagaikan diri saya sendiri. Tak tahu, aku tak tengok video. Untuk kali ni lah untuk highlight. Esok nak balik dah. Malam ni actually kami patutnya nak beli barang lain. Tapi dah ternampak satu benda ni, selalunya perempuan yang main ni. Selalu perempuan yang akan beli benda ni. Sebab beli senjata mereka. Tama-tama dekat raya kan. So macam mana sebagai lelaki ni kita kena support Man, benda boleh tutup aurat. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Tapi ni tak payahlah tunjuk kan. Benda boleh tutup aurat. Kepala ada satu, kenapa boleh tutup 7? Tutup 7. Hak ni dia terbeli. Yang ni pun dia beli juga. Hak ni muka ni beli juga. Hak ni pun beli juga. Ni permulaan daripada sini. Kita orang tarik customer. Apalah normal. Agak membawa rezeki lah. Kaya ditakdir, tak mestimu sendiri. Cuma tak belum siap kalau tak mau mencari. Lebih baik begini daripada sakit. Ni on the way beli dah dia ni. Kan tak boleh. Mak aku tak layan. Boleh lah. Macam tak nak pokok bunga atas kepala ke? Jiwa raga setia bertemu, terasa bagai hidup semula. Tiada lelah asyik menggigil kamu.